Maulid. Panen aja dulu lah Maulid. Sambutan Maulid Nabi ya. Kau bidai ke apa yang? Menurut apa? Maulid di Malaysia, Maulid. Yo, anak mid dari Aceh. Walaupun jajah
Datuk Arun wujud ke asa syirika. Datuk Arun Muhammad Faisal. Semoga-moga gopnya wujud ke asa syirika. Masa-masa Yahudi mangon yang kasih saban dua-dua urangnya sayang tanpa mulia menyokak kedih rahmatullah tim-tim ahlus sembahyang betua tak kirim doa menyokak kedih rahmatullah tim-tim ahlus sembahyang betua tak kirim doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ini sedikit saya bagi terjemahan tentang lagu ini supaya tidak berlaku fitnah ya. Lagu ini adalah dengan bahasa Aceh yang bermakna kita ambil dengan kesimpulan bahawa ingat wahai anak-anak ya, ingat wahai anak-anak ini, kita semua anak ini. Kita mempunyai orang tua, ibu bapa. Sama ada yang masih hidup ataupun telah pun kembali ke rahmatillah. Maka ingat olehmu wahai anak-anak yang hadir, jangan pernah kita melupakan jasa baik orang tua kita. Perjuangan mereka untuk memberikan makan minum segala-gala kepada anaknya tidak dapat kita bayar, walaupun berjuta-juta ringgit kita akan berikan kepadanya. Tapi ingat, sebaik-baik kamu itu adalah anak-anak yang tidak pernah lupa dengan jasa orang tua. Ini yang dipahamkan dengan inti adapun makna dari lagu tersebut. Kemudian kalau yang tak faham bahasa Aceh, ingatkan ni lagu Hemam Malini dengan Amitabh Bachchan. Tapi tak apalah. Tapi yang perlu kita ingat bahawa anak, jangan pernah kita lupa perjuangan orang tua kita. Jangan hanya kita di Malaysia, orang tua dekat kampung kadang-kadang di bawah garis kemiskinan, kita cuma mampu hantar mesej je setahun sekali, selamat hari raya, maaf zahir dan batin.